Lalulah kau atas serban aku tak peduli. Kan? Aku tak peduli. Yang penting kau tak kacau aku. Kau lalulah Israel ke apa ke. Tak ada langsung rasa sensitif. Sikit pun tak ada rasa sensitif. Di bawah kerajaan Madani, di bawah Menteri Pengangkutan, seorang DAP Cina, Anthony Loke. Kan? Apa? Tahun pertama. Tak payah tunggu 2 tahun, 3 tahun. Tahun pertama kerajaan Madani jadi kerajaan, tindakan Anthony Loke apa dia? Mengharamkan sebarang urusan dengan negara Israel. Usahakan pesawat, pelabuhan di seluruh negara kita ni tak dibenarkan mana-mana kapal duduk di pelabuhan, tumpang di pelabuhan kita kalau dia berurusan dengan Israel. Usahakan negara Israel, kan? Usahakan kapal Israel, kapal daripada negara lain sekalipun, kalau dia berurusan dengan Israel, tak boleh singgah di pelabuhan kita. Itu Anthony Loke punya arahan. Kapal terbang memang tak boleh lah. Nak bawa barang, dia panggil satu trailer panjang tu, panggil Zim ke apa nama tu kan, bawa barang daripada Israel pun tak dibenarkan masuk ke Malaysia. DAP itu menteri, bukan Islam, kan? Tapi kerana pemimpin kerajaan Madani itu, pemimpin yang nak jaga maruah Islam, pemimpin DAP di dalam kerajaan Madani ikut perintah yang dasar yang ditetapkan oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Sebab kita ada pemimpin yang tegas, maka menteri-menteri pun buat kerja dengan tegas. Tapi kalau ada pemimpin macam Din Cirit, pandang keuangan, pandang kebandaan, pandang keduniaan, sebab itu menteri-menteri tak lagi sensitif dengan agama. Sebab itu mereka tak heran pun pesawat Israel lalu tak kepala dia tak heran. Janji kau nak serang negara aku, mana lalu dia tak. Ketika itu Indonesia mengharamkan pesawat Israel lalu, kan? Di Malaysia boleh benarkan. Jadi ini yang Dewan Ulama PAS Ustaz Ahmad Yahya tu sebut. Dia tak baca sejarah dia jadi kerajaan dulu. Dia ada menyatakan DAP lah yang mempertahankan industri arak dan judi. Padahal dia yang angkat judi, cabutan judi. Kan? Dia yang buka kedai-kedai arak waktu Covid. Genting tu tempat judi, masjid tutup. Tempat judi di Genting buka waktu PKP. Waktu Covid saudara. Yang ingat, yang lupa. Kan? Masjid tutup. Kita nak pergi sembahyang Jumaat tak boleh. Siapa pergi sembahyang Jumaat kena saman. Kan? Tapi dalam masa yang sama, Genting buka. Sebab apa? Pulus. Kalau tutup Genting, mana dapat duit? Syarikat judi tak dapat duit. Bila syarikat judi tak dapat duit, nak bayar cukai kerajaan macam mana? Sebab itu dibuka. Zaman mereka perintah saudara. Kan? Dan Ustaz Ahmad Yahya kata apa? DAP juga lantang mempertahankan UEC. UEC ni, saya tak boleh nak tunjuk kat sini aja. Saudara Google sendirilah. Semua parti bila nak pilihan raya, mereka menyokong UEC. Sebab apa? Nak dapatkan undi orang Cina. UMNO, pimpin UMNO, di zaman Najib lagi, mereka juga bersetuju dengan UEC. Pimpin PAS dalam Harakah Hari Keluar, mereka juga bersetuju dengan UEC. Semua pemimpin bersetuju dengan UEC. Cuma bezanya, pemimpin mana yang nak betul-betul buat, yang berani buat. Yang lain ni semua cakap nak undi Cina je, nak pilihan raya. Masa itu Datuk Seri Najib pun kata dia sokong UEC. PAS pun kata dia sokong UEC. Nak pilihan raya. Sebab apa nak dapat undi orang Cina. Tapi Anwar Ibrahim, walaupun dia kata, orang kata undi Cina dah merosot bawah PH, dia tak kisah. Kan? Dia fikir apa yang dia buat itu betul. Bukan masalah dapat sokongan Cina ke tak dapat sokongan Cina. Tapi apa yang aku buat ni betul. Maka di zaman Anwar Ibrahim lah, dia memperketatkan tentang UEC ni. Kalau dulu tak ada. Kan? Jadi Anwar ni prinsip dia apa? Semua sekolah, semua pusat pengajian mesti martabatkan bahasa Malaysia. Itu wajib. Kan? Kau nak buat sekolah Cina ke, sekolah Tamil ke, tak kisah. Tapi bila kau kena letak bahasa kebangsaan, bahasa Malaysia itu di atas sekali. Kemudian sekolah-sekolah, pelajar-pelajar dah jadi warga negara Malaysia. Selain daripada mereka fasih berbahasa Malaysia, mereka juga harus tahu tentang sejarah negara kita. Sebab itu dia letakkan sejarah kena lulus. Maknanya UEC itu dikenakan dengan peraturan yang agak ketat. Agak ketat. Kan? Bukan boleh bagi-bagi macam tu je. Jangan nanti kita ada rakyat Malaysia, anak-anak muda di belajar sekolah, lulusan tinggi, kan? Akademiknya tinggi, tapi bahasa Melayu tak kerti nak bercakap. Sejarah negara kita sendiri pun tak tahu.
Jadi Anwar baca apa yang berlaku negara kita ni, kadang-kadang ada pemimpin yang cakap terlanjur berkenaan dengan raja-raja. Terlanjur bercakap dengan Melayu dan sebagainya kerana mereka tidak belajar sejarah. Kalau semua rakyat Malaysia belajar sejarah, tahu sejarah, takkan ada mulut-mulut yang berani mempertikaikan tentang Melayu, hak Melayu, tentang raja-raja. Mereka tak akan pertikaikan sebab mereka tahu tentang sejarah. Sebab itu Anwar minta UEC ini menekankan tentang bahasa Melayu dan juga sejarah. Pimpin yang lain cakap aja, tak berani buat. Kan? Nak waktu kempen Pilihan Raya, mereka sokonglah UEC sebab dapat orang Cina, nak dapat undi orang Cina. Kemudian bila mereka jadi kerajaan, mereka tak buat sebab takut kehilangan undi orang Melayu. Inilah dikatakan pemimpin hipokrit.